Okay, kita pergi mana? Kita orang ni memang senang tak influence. Ya weh, senang gila kena pengaruh. Bazaar lah kita orang keluar last minute pun kita orang okey. Padahal kita orang baru tengah makan, tapi tengah makan nasi dengan lauk. Lepas tu tengok, macam biasalah akan tengok vlog Cupcake Aisyah ke apa ke kan. Tiba-tiba tengok pula yang restock makanan kan. Kita orang pula sebenarnya memang plan nak buat assignment, kasih siap lah sebab memang nak balik dah. Ya Allah, mudah terpengaruh no. Mudah terpengaruh. Ini kita on the way nak pergi cari gula-gula, jajan-jajanan, coklat-coklatan. Okay, stay tuned. Okay, kita start dari sini. Kita cari dulu apa yang kita nak beli. Tapi aku kurang sikit kalau macam ni. Kau nak beli apa? Kau ada nak beli apa-apa ke kat sini? Aku boleh je kalau kau nak ambil. Aku macam tak rasa nak makan. Aku nak beli ni lah. Aku suka yang ni weh. Boleh ke bawa? Lupa ni. Ni. Putah lah, tak payahlah kot. Betar ni. Siapa lagi? Aku nak ambil. Itu boleh. Lagi aku kurang sikit kalau waffle. Cheese pasik pun kurang. Okay weh. Ini hasil tangkapannya. Belum cukup lagi. Inilah hasil tangkapannya. Banyak gila. Tengok tu. Dah bayar. Aduh, dah balik. Okay, so let's unbox apa yang kita orang dapat. Ini Kita beli ini. Kau sampai terjatuh. Kita tengok. Kalau tak satu bag ni pun supaya muat. Kalau tak muat, nak kena bawa bag ikut aku lah kot. beli baru. Tak kuasa lah nak beli banyak-banyak. Okay, so let's start with. Okay, kau keluar tadi. Ya Allah, aiskrim. Kita dapat benda ni fresh out. Kita letak bawah dulu. Tak makan sekarang. Terus. Sekarang lah sampai unboxing. Okay, so Kita orang beli yang ni. Mula macam nak beli ke tak naik, tapi belilah kan sebab benda ni macam RM2 something je untuk KitKat sebab kan. dia mini, so mini pula tu, tak pernah boleh lah. Okay, so makannya tapi kita orang punya restock ni version student lah. Kita ikut je mampu sebelum Jaya Grocer. Kalau kat Aisyah, Jaya Grocer kita orang ikut lah. Tunggu kita orang kerja lab nanti. Apa? Ambil ni. Macam baru gak kan. Sebab dia double chop. Baik kan? Try. Lepas tu kita orang beli yang macam ni, crunchy ball ni. Ini macam Tak pernah makan juga. Ini macam Kinder Bueno sikit. Aku tak tahulah, tapi aku suka ini. Lepas tu yang ni air punya lah. Ini makan yang budak-budak lah. Tapi sedap ya. Wait, aku tak perasan baru ada benda ni tadi. Ada tadi ni dengan keju. Tapi aku cakap keju tak nak lah. Aku saya makan coklat dengan strawberry. Aku ambil ni juga. Tapi tadi sedia aku ambil 2. Tapi aku fikir macam tak pula, kita beli banyak-banyak different thing. Ambil satu je, kita try semua benda. Aku Maira beli. Maira beli keju lagi. Ni pun tak pernah try. Macam banyak benda yang tak pernah tengok kat sana. So bagus je. Sebab tu aku ambil kat Vista tu. Lepas tu sebabkan aku rasa macam nak macam gula-gula kita study ke kan yang sour-sour. Aku pun ambil yang ni sebab aku tengok dia ambil mana. Warna purple. Lagi dia kalau korang tengok pattern aku sama tu. Benda yang ada feeling cair-cair tu ambil. Real. Aku boleh Dia nyuruh. memang suka macam tu. Aku memang suka masam-masam. Lagi? Apa ni? Arin punya music. Ding. Lepas tu kita beli London Chocoro. Mama tak makan dia. Weh, dulu aku selalu dengar iklan ni. Swiss roll. Cuma aku sejak dah besar ni kan, aku dah kurang makan benda macam ni lah. Aku dah ambil roti boom. Roti boom. Kita orang pernah beli paratha dia. Sedap. Price dia pun sedap. Paratha dia kan? Aku rasa aku makan sekali kot. Banyak lah. Oh ni.
Ini memang kalau aku keluar dengan mak aku, memang aku beli benda ni. Sebab benda ni sedap tau. Korang kena Angkat belah apa cuba. ni? Tapi sedap weh, nanti aku bagi dia rasa. Banyak weh. Yeah. That's why. And aku beli korang sebab benda ni cheese. Aku memang favorite aku cheese je. Kalau korang nak belikan aku something, cari something cheesy je. Tiba kan. Aduh. Oh ini juga. Ni Fakir punya lah. Fakir Oreo cookies and cream. And the last one kan. Ni, aku rasa dia macam Milo Cube. Aku dah lama tak makan Milo Cube weh. Last time aku makan waktu sekolah menengah, member aku jual. Ya, okay dah habis. Itu sahaja. Okay, cuba teka berapa total kita orang. Rasanya aku attach tadi. Oh, tak apa. Nanti aku tunjuk last-last kan. Ha, itulah lah. Ataupun time kau nak tunjuk Teka dulu, kau teka. sensor. Sila teka guys. Komen kat bawah. Comment down below, okay? Okay, bye. Itu sahaja. Bye. Wait, jom. 1, 2, 3. Bye. Okay guys, inilah hasil dapatan kita orang hari ini. Masuk je ke macam ni? Bawa je lah weh. Tak apa kot. Lebih lah. Tak ada.